Dia balik kerja maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lain lah bunyi azan. Mati kan bang kemarin. Tok bila tua mati? Mati dah. Maknanya siapa mati bila azan, dia tak pergi ke masjid. Nah, ni teruknya punya manusia. Dah kerja dia benda, pagi petang mencari duit, pagi keluar masuk pejabat, petang berlomba-lomba berebut pula nak balik ke rumah cari duit. Macam lembu, macam kambing, keluar pagi balik petang, keluar pagi balik petang, cari rupuk. Betul lah, orang cari makan kau, orang lain projek juga, tapi ada masa untuk agama. Bila mati cari masjid, telefon masjid, baru nak telefon masjid. Nak mati cari imam. Dah kerti nak buat, mak dia kata pergi tanya imam. Pergi tanya imam nak buat macam ni ayah ni. Bapa kita tanya imam, ayahmu masa sibuk sangat kawan dengan siapa? Kawan dengan geng-geng kontraktor dia. Kita tanya kontraktor yang buat ke mana? Mati habis cerita, mati lagi. Mati wagi kubur lah. Panggil tukang mandi. Tukang mandi siapa? Waalaikumsalam. Mandi di mana ni? Jenazah mana tu? Jenazah ada kat dapur. Nah, tuan rumah mati. Pagi petang cari duit dia. Dah ada siapa masa mati. Ada pergi kuliah? Ada. Ada pergi ngaji Quran? Ada. Ada masuk selawat-selawat zikir? Ada. Orang buat-buat kat jemaah-jemaah ada mari. Tak ada, dia sibuk. Dia memang bagus dia ni. Dia kabur kata imam, bini dia lah. Suami I ni memang bagus, dia memang bagus cari rezeki. Dia memang pentingkan makan minum anak-anak. Ada. Memang dia bagus suami saya ni, sampai dia tak pedang pergi kuliah. Sampai dia jahil, masuk dalam kubur, tak kenal Rasulullah, tak kenal sifat Tuhan, tak tahu halal haram, tak reti benda akidah ahli sunnah wal jamaah. Tanang di dalam kubur macam tanang anjing yang dilanggar lori. Nak jawab kau ni lagi dalam kubur. Marabuka, ada jawab. Waman nabiyuka, tak boleh jawab. Waman ikhwanuka, waman kiblatuka, habis dari jawab. Mati gerak. Nah, habis cerita.